orang tua-tua selalu pesan, jangan sesekali berteduh bawah pokok buluh. Katanya nanti dicolik makhluk halus. Tapi kenapa buluh? Kenapa bukan pokok kelapa atau pokok rambutan? Sebenarnya, orang tua zaman dulu melihat buluh sebagai sempadan. Pokok buluh biasanya tumbuh di tepi hutan, tepi sungai atau hujung kampung. Bila buluh bergesel ditiup angin, bunyinya berdesir, seolah-olah macam bisikan. Sebab tu ada simpulan bahasa, buluh perindu, yang kononnya kalau ditiup, keluar bunyi merdu yang boleh memikat hati. Itu sebab orang dulu rasa kawasan buluh ada penghuni gaib. Jadi kalau berteduh bawah buluh, kononnya boleh terserempak dengan penunggu hutan yang lalu. Tapi kalau ikut logiknya, pantang larang ni memang masuk akal. Pokok buluh tumbuh rapat-rapat, batangnya tinggi dan rimbun. Bila ribut atau angin kuat, batang buluh mudah patah, dahan jatuh, boleh mencederakan orang. Selain tu, rumpun buluh merupakan habitat ular, kalajengking, lipan. Kalau kita berteduh bawahnya, risiko dipatuk dan disengat memang tinggi. Jadi pantang larang ni sebenarnya nak ajar kita tentang asas keselamatan di hutan. Kalau nak berteduh, carilah bawah pokok rindang macam mangga atau ketapang. Tapi cerita mistik apa lagi yang korang selalu dengar dari nenek atuk pasal pokok buluh ni?